langgar Punggol handbag aku sendiri tertutup. Macam zap aja tu. Jangan. Tada. Pagi-pagi. Dah keluar. Dah hotel. Okey, Nana lambat. So kita tinggalkan dia. Lembab. Ha? Itu apa? Air dia biru gila guys. Ni dia tak boleh balik hari. Nanti next time kita pergi tidur Nusa Penida pula. Biru gila. Wow. Ngantuk. Kita orang tidur kepala kita orang macam macam tu. Tidur kepala aku nak jatuh kawan Sandi tu. Aku dekat kau dah macam keteng-teng lepas aku macam malah bangun aja ikan mata aku dah lalu. Nasibku lah kena ikut. Aku langgar. Tu. Sama-sama, silakan. Itu kan hebat siap. So kita orang dah masuk dalam mall sebab panas sangat. So kita orang Kita orang dua dah macam belacan tau lah. tudung aku dah macam apa tak. Okay. Day 3. Weh, terbalik. Hujan guys. Day 3. Kita orang lagi ubud. Perjalanan dah 1 jam. Tapi kita mau ke gigi susu dulu dan Tanah Lot. Alamak. Kita pergi gigi kopi. Gigi kopi. Kita mau tangkap gambar. Kita nak order. Lepas tu kita nak tangkap gambar guys. Packer. So kita orang dari kita dekat kedai viral iaitu gigi susu. Okey, so kita try dia punya pasta dengan dia punya croissant. Dia makan croissant and dia jual juga pork. So kita ambil je makanan yang tak ada pork. Makan je lah. Macam tu. Pakai kad bisa? Just on like this. Yes, Backpack. Backpack boy. Boy, backpack boy. Boy, backpack tu. Ni betul lah. Dah sampai. Kamu tak gambar kat tengah tu? Cantiknya guys. Wow, so beautiful. Wih, lighting dekat baling sumpah cantik gila. Oh, tu yang boleh pergi ke situ. Wow, tu. Cantik, cantik gila tu. Ni temple pura. Motor ke sini. Ni temple dia kena. Oh ni Sini lah, tak kamu kat sini lah. Besar. Sekejap kita masuk dia punya pura. Tak bisa masuk guys sebab kena sembahyang baru boleh masuk. Tapi tempat dia cantik sebab dia hitam. So dia macam nice. Cantiknya kenapa orang punya temple semuanya dekat laut. Kalau nak sembahyang baru boleh masuk. So tak boleh nak buat video dalam tu. Aku pun teringin nak masuk, nak tengok. Wah, nak pegang handphone.
Buatlah video. Guna handphone. Cantiknya air dia. Tengok air dia. Jernih. Ni baru sikit tau. Tu pun naik motor. Kalau dekat tempat lain lagi lah. 24 jam jalan je. Cuma penat. Dia dah barai. Ni baru sikit. Tapi beg tu berat tau. Sebab kita orang nak pergi ke Ubud. So kita orang lalu sini. Kita orang singgah. Lepas tu pergi Ubud. Dan kita orang terus duduk Ubud. Pergi dekat area Ubud. Macam tu. Saya sambut. Ada ular. Sì, di una curiosità. Oh, scary. So, let's go. We go back. Kita teruskan our destinasi to Ubud pula, guys. Bye-bye. Kita sudah di Ubud. OCBC back. Masuk bawah ini? Oh. Dikeliling sana. Okey, makasih. So, kita orang nak pergi tangkap gambar dekat. Wah, kita orang rasa kita orang salah masuk tempat. Patutnya rice lagi satu kot. Tapi nampak macam cantik. Tapi indah kabar air rupa. See? Macam tu. Bawah ni ada sungai, guys. See what we. So we are at. Straight je 3.5 kilo baru belok kiri. Dia punya bukit nak. Wow, cantik. Main TV pun kat sini. Oh, tunggu. Ogo. So ni tempat makan kita untuk lunch hari ni, guys. Dekat sungai. Tu air sungai. Jernih. Air sungai dia cantik ni. So ni tempat makan kita. Tempat makan kita dekat bawah. Tu orang keluar tu. Telefon jap. Memang banyak tangga je dekat sini weh. Tangga lagi nak. Wow. Guys, cantik gila. Jernih nak. Bentar ya. Cuba tengok menu. Oh, kena matcha. So kita order strawberry matcha. So saya dah minum matcha. So kita nak order strawberry matcha. Kau nak teh ais ke? Coklat. Then nasi kita kemudian dia keliling pinggan. Jadi macam mana? Rasa macam
Mau tambah sambal bisa? Sambal yang mana? Yang ni. Sambal bawang. Peace bro. Masak guys. Okey, sekarang kita dah siap makan dan sumpah makan dia sedap gila. Korang kalau datang Ubud, korang makan nukat tapak sirih. Sebab sumpah sedap. Tengok ni. Tengok ni. Woi, air hujan menitik atas kepala otak aku. Ni, tapi kena berdaki balik. Habis bakar kalori aku tadi aku makan. Sekarang dia akan Hari ni nasi dah banyak, so okey je. nyampe di homestay di Ubudnya. Massage dia murah je. Duduk kaki dan RM34. Kah tapak kaki je. Es apa? Es teh. Teh manis. Teh. Bukan lah. Ini. Pasal teh manis asal. So kita orang ni check in. Homestay. Guys, kita baru sampai homestay dekat Ubud dan oh my god, nak tahu tak apa something. Kita orang punya bilik okey, cantik, depan kolam. Kita orang punya tandas asing. Bilik atas, tandas bawah. Tandas dia. Okay, so this one, tandas bawah, naik tangga, jumpa bilik. Mak engkau, bapak lah. Hello guys, so now kita orang nak pergi ke Kampung Pelipur Wisata. Harap-harap sempat lah. Harap-harap sempat. So sekarang kita dekat Desa Penglipuran. Macam Jalan nak masuk dia seram guys. diorang punya rumah ni, diorang buat macam satu rumah ni satu kawasan, tapi depannya ada tempat sembahyang diorang, lepas tu dapur asing bila air dekat luar, bilik seorang satu macam tu kot. Tapi cantik mereka bentuk diorang. So kan nak sewa baju kalau boleh. Tapi dah malam, dah tak cantik lah. Kita orang dah sampai dekat kedai makan. Cantik gila. Kita sekarang ni dekat kedai makan Jeruka Kajangan. Sambal bakar. Aku rasa sedap. So jap kita test. Sedap tak? Yang makan dia cantik sebab dia dekat dalam rumah orang Bali. So diorang buat macam ada temple lah macam tu lah. Tapi halal. Okay guys. Ayam sambal bakar, tahu tempe terung, udang, nasi. Wow. Bentar lagi QRIS aja ya. Kita berada di Jalan Gautama. Sebab duit cash kita habis, kita tukar 100.5 je. Sebab ada lagi 2 hari. Sebenarnya umur lagi tinggi, lagi bagus ke lagi rendah lagi bagus? Tak tahu lah. Lagi sikit. Maksudnya dia lagi banyak ke? Lagi banyak, lagi mahal. Lagi besar nombor tu lagi mahal lah maksudnya.
Day 4. Breakfast. Dekat ATV, so kita nak main ATV. Untuk aktiviti pertama hari ni, Malay. Oh, you can speak Malay. Indonesia, you understand? Okay. Treatment. Before you play, the tour guide they will learning you, make you know how you can ride. macam nak visit site. Masuk dia. Kalau mau stop, gas stop, tekan brake dua-dua ya. Ini gas. Oke. Ini gas, ini gear. Dia cycle ke? Boleh lah. ATV biasa. Tapi nervous. Sebab baru kali kedua naik. Apa? Tak adventure lah. Tapak dia nipis. Ya, kita orang dah nak naik guys. Dia gila. Ketak-ketak. Bunyi ketak-ketak lah tu. So ada possibility untuk ATV kita rosak ya guys. Rosak lah. Ni orang ni lepak lah. Biar jalan tu. Ada. Bagilah Mas Ali potong. Apa tu baik? Mantap, biasa. Bapak dah masak dah weh. Dah kena lumpur siut. Orang lain tak Air masuk. kotor gila. Orang lain tak masuk. Aku dah pindah mata awal dah. Kamu jangan terkejut jatuh. Oh, sorry. Kita nak main air tu. Dia ni setak-setak lah. Kenapa? Tak nampak. Kita tak nampak. Weh, laju bodoh Mak Salih ni. Orang kena sendiri. Berpang-pang dia punya jalan. Tersentuh je orang tu bawah. Orang macam, ish, lambat lah macam tu. Lepas tu Mira dia potong.
no. So kita nak balik dan kita nak pergi river. Hujannya. Sini nggak ada kepala air. Kepala air. Kalau sini nggak ada. Yes, this is our second activity for today. And it's raining. Hujan no. Rasa macam nak ajak dia berdua. Hujan kan? Dah lama tak mandi sungai. Takut. Guys, tengok air dia. Bapak lawa tu. Air sini dia macam warna grey-grey. Kalau Malaysia dia boleh nampak warna. Tapi even hujan, air dia still bersih. Okay, good afternoon. Welcome to River Tubing Bali. My name is Muli. I'm your river guide today. So before we go, you can bring your hand. I meant just you can try to hands up your hand. You hold your hand up. If you go single, you can hold your hand on one front and one back. Wow! That's better. That happened a lot. Weh, dia tersangkut. Wah, so far is so good sebab dia punya air ni kan. Lepas tu dia sangatlah macam hili-hili. Suka macam boleh healing lah naik benda ni sini tu. So far ni tak nampak lagi jeram. Oh, ni lah macam tu. Dia dah penat weh. Weh, orang tu terbalik weh. Yeah, don't much moving when you start. Don't too much moving. Wow! Dari mana? Malaysia. Oh, Malaysia. Wow! Bapak nice. Best doh. Ni kalau mandi sumpah best. Member dah ni dah. I don't know. Kau duduklah diam. Kerana benda Allah ni, dia tak nak bagi kita sama. Memanglah kau tak payahlah dayung ke Aku ni tak je. dayung pun. Kau relax je. Tadi aku tak nampak aku santai tu. Tahu je pergi ke ujung tu. Kau pegang aku punya ni. Dia makan semalam kita orang pergi. Nampak ni? Wah, cantik gila tu. Wah. Ni kita orang dah sampai sini. Oh. Best tak? Best. Tu ada di situ. Santai. Nampak lah di sini. Kau tengok tu yang tu kan tak lepas-lepas lagi ni kau. Hidung, dahi. Weh guys, dia pegang ranting kayu weh. Sebab dia seorang je dekat situ. Saya semua pegang tali lah. Aku tengok macam tak apa-apa tadi. So, suka orang lah. Asalkan aku bagi footage yang dia punya ni best gila. Tapi sumpah best gila. Masa aku tersangkut tadi weh. Aduh weh.
udah nggak ada Rafid lagi, udah bisa relax. Okey. Tengok tu, dia tinggalkan aku guys. Dia dating dengan abang tu. Aku sorang-sorang. Tengok tu. Kau tinggalkan aku, kau jalan dengan abang tu. Aku dah record dah segala footage. Wah, itu tu. Mana? Nampak. Wah. Sikit abang tu kata. Dah tenang. Nampak ke tak kamera ni? Bagus. Oh. Pakai helm. Wow. Cuba kita Apa aja bang? Sudah permain apa aja? tadi ATV. TV tadi di ATV. kali kalau rafting kan nggak muat tadi itu. 2, 3. Allah. Cantik gila tu atas. Adventure ni mau pergi lah. Tapi sumpah cantik gila. Kau tengok batu dia. Batu dia ori tau. Batu dia memang batu semula jadi weh. Cantik gila. Bali tak ada. Tariklah aku sekali. Tersangkut. Tadi ni pula ni tersangkut ni pula. Aku pun tak faham lah. Padan muka. Bundi pagi buta menyebarkan bau asap detik jatuh untukku hanya untuk cinta. Healing. Tapi best. Ya, best. Nanti boleh datang lagi. Nak datang tapi tak nak naik pelampung. Nak turun. Best gila. Asyik. Kita dah nak balik guys. So is the rate for today activity. Day 4. Bye. Kamu nak apa? Dia halal ni. So boleh lah makan. Nasi tangkap basah. Aku nak matcha latte. Kamu nak apa? Coklat ah. Nak lagi? Ayam Bali. Sedap guys. Martabak manis, Nutella dan keju guys. Wah, sedapnya bau. Last day. Let's go. Tak nak pakai helmet. Udah nyampe. Kita dekat Pandawa Beach. Tak gambar. Dah tenang. Ha? Tapi ni tu tak gambar. Hai semua. Oh, depan sudah. Nampak pantai ni.
kita dah nak balik. So kita dah hantar motor semua. Okay, menuju ke airport. Dapat tepi tingkap. Cantik view. Tapi itulah tak siang tak nampak view. Tapi malam pun kita mendarat, kita rekod. I just had to let you know you're